Korang yang suka gunakan stylus pen untuk buat kerja, mungkin ni pilihan korang. Alright guys, so jom kita tengok apa dekat dalam ni. Alright, dia ada sebatang pen je guys kat sini. Ini adalah stylus pen untuk kita gunakan untuk kita touch screen kita. So jom kita tengok, dia ada lagi dekat bahagian bawah ni. Okay, dia ada satu kabel micro USB untuk korang nak charge pen ni. Dan satu user manual lah. Okay, kalau korang boleh tengok dekat sini, dia ada butang on dekat sini. So, jom kita cuba on. Alright, dia menyala lampu. So, apabila kita dah on ni, dia boleh touch lah. Okay, jom kita try touch. Alright, nampak tak? So, bagi korang yang suka gunakan pen untuk buat kerja, memang best lah. Kalau korang ni suka melukis ke apa ke, memang padu gila. So, jom kita tengok berita hari ni. So guys, aku dah cuba dah stylus pen ni, memang padu lah. Dia punya sensitivity tu memang power. Tapi korang kena on lah. Kalau korang tak on, dia takkan dapat detect dekat kita punya smartphone. So guys, kalau korang ni memang gunakan pen untuk buat kerja, lukis ke apa ke, memang ini sesuai untuk korang. So guys, check out beg kuning kat bawah.